Nama betulnya Khalid. Nama betulnya Khalid bin Zaid. Beliau daripada Mekah dah masuk Islam. Jadi beliau daripada golongan Al-Ansar. Kalau Muhajirin orang Madinah. So Abu Ayyub Ansari ni beliau maksudnya umurnya usianya panjang sampai sempat datang ke Konstantinopel untuk nak buka kota ni. Tapi tak ni lah. Qadam. Jadi bila Rasulullah SAW, kisah yang menarik tentang beliau ni, bila Rasulullah SAW datang ke Madinah, kan Rasulullah naik unta Rasulullah namanya Qasam. Tu dah dekat dengan Masjid Nabawi tu, Rasulullah lepaskan untanya. Kat mana untanya tu pergi, kalau berhenti dekat situ dia akan tinggal situ. So dapatlah berhenti depan rumahnya Abu Ayyub Ansari. So itulah yang kisahnya, yang mana Rasulullah SAW tidur dekat bawah, Abu Ayyub Ansari tidur dekat atas. Tapi Abu Ayyub Ansari dengan isterinya rasa tak sedap lah Rasulullah kat bawah kan, offer untuk Rasulullah naik atas, tapi Rasulullah tak nak lah. Sebab apa? Sebab nak layan tamu dan sebagainya. So for 7 months sebelum Masjid Nabawi tu dibina dan rumah Rasulullah dibina, Abu Ayyub Ansari tu host Rasulullah lah, sebagai dapat syaraf untuk terima Rasulullah dekat rumahnya. So Abu Ayyub Ansari ni dia ikut peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, Khaybar, sampai dah ke zaman Umayyah dalam 50 lebih Hijriah, 54 Hijriah dia meninggal. Datang ke Konstantinopel tak dapat masuk kan. Jadi dia wafat betul dekat-dekat dengan the wall of Istanbul. Yang kita lalu wall Istanbul. So boleh kata dekat lah, dikebumikan dekat sini. Bila Sultan Muhammad Fatih dapat tahu makam di sini, dia bina masjid yang dekat sebelah. So namanya Ayyub Sultan yang Jamid dekat sebelah. Wallahu a'lam. Itu sajalah sedikit berkenaan Abu Ayyub Al-Ansari.